Memandangkan ramai sangat yang nak tengok akak buat resepi yang satu ni, jadi hari ni akak tunjukkan. Cara nak buatnya pun mudah sangat-sangat. Mula-mula korang rebus 5 paket agar-agar tali dalam air panas. Lepas tu masukkan setengah kilo gula dengan setengah kilo gula batu. Pastikan korang masukkan gula tu lepas agar-agar dah betul-betul cair. Bila semuanya dah sebati, bolehlah kita tapis dan perisakan. Untuk perisa ni terpulang kepada citarasa masing-masing. Kali ni akak buat 5 perisa yang berbeza. Korang jangan risau, semua sukatan bahan akak dah letak dekat caption. Dan untuk barang-barang yang akak guna ni, akak dah letak juga dekat showcase. Lepas agar-agar dah set, bolehlah kita potong ikut kreativiti masing-masing. Kali ni akan nak potong style kohakuto. Kita buat yang simple je, bentuk 4 segi macam ni. Resepi yang akak bagi ni, dia memang cepat kering. Jadi kalau korang jemur pun paling tinggi 3 ke 5 hari dah siap. Resepi yang sama juga akak guna untuk jualan pada satu masa dahulu. Bila dah siap tu, bolehlah kita masukkan dia dalam bekas dan campurkan semua warna. Dan dah siap. Jadilah resepi kita yang terakhir dalam episod 30 hari 30 jenis kuih raya. Resepi agar-agar kering yang super simple, super sedap. Rasa dia yang kurang manis dan tekstur dia yang crunchy. Memang tak boleh berhenti makan. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.